Hukum main telefon masa khutbah. Siapa yang wajib semayang Jumaat tak boleh bermain-main. Faham? Yang boleh bermain-main orang yang tidak wajib semayang Jumaat. Anak-anak tidak wajib semayang Jumaat. Faham? Boleh bermain. Bila? Di rumah. Di masjid tak boleh mengganggu orang yang wajib Jumaat. Jadi jangan main telefon. Kalau dia buka telefon untuk merekod apa yang dibacakan oleh khatib, dimaafkan kerana sedikit. Lepas pada tu naklah memberi tumpuan kepada khutbah. Kerana dalam Quran kata bila dibaca khutbah, fastami'ulah. Allah tak kata fasma'u. Kalau fasma'u, dengarlah khutbah. Tapi fastami'ulah, istab'ala. Maksudnya adalah kamu berusaha sampai dapat dengar khutbah yang disampaikan. Jadi dilarang segala jenis permainan.